什么东西都要吃，不然死掉都没有得吃。是，因为它是芋头啊。Oh, itu是这个颜色。Nah, ini blenderan teman-teman. Tapi aku blendernya nggak yang lembut semua. Ambil secukupnya ya. Lah. Montrone adalah hari ini cepet sugih. Cepet sugih karena makannya ngirit. Nah, bismillah. Wah, pedasnya Masya Allah. 我们有心豆为什么还要买？我要买呀、我喜欢买呀、这个2000块是不是？嗯，哪个850。彩姐说这个有一整颗。不是，我说煮香菇鸡才一整颗。啊，我还没有吃。 Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Hari ini dingin banget ya. Jintian sepuluh seertu Dai. Oh iya, hal-hal nah. Hari ini 12 derajat teman-teman, nggak ada matahari, mendung. Jadi hari ini terdingin ya, terdingin. Permulaan musim dingin yang paling dingin hari ini. Nyonya aku mau masak, dibawa ke salon, masak bubur. Masak bubur tales ala Taiwan. Oa sifan, ido sifan. Tapi kalau masak tales, bubur tales tuh semua ada. Kepugai ruko cu sifan cintanitien. Ruko ido ken fan panipan hao le jang kepugai. 可以呀、都 OK 啊，比较健康，对不对？都一样健康啊，这个也很健康。那这个炸油什么健康？哎呀，这个就是这个油葱在香才好吃。我台湾我最喜欢孙子稀饭的人，那个最好的。没有了，明年再吃。我感觉到是孙子稀饭最健康，是不是？一推这个不是好健康哦。我知道，有时候1、2次也要吃，什么东西都要吃，不然死掉都没有得吃。我们不知道在天上那边呢。以前阿公阿妈说在天上那边可以泡茶，对不对？我们不知道而已啦。哎，你那个冰糕也先帮我弄，再一起炸。啊，你等一下帮我炸花生米。我那个花生米啊，你帮我用油下去炸。嗯。好、哦给它拿起来。那个小鱼干再下去用蒜头。 Nah ini bawang merah ya. Tadi bawang merahnya ditumis sampai harum. Ini bubur ala majikanku. Godongan nih. Pakein udang teman-teman. Ini udang kering. Angcangata. 也有蒜头。全部一起啊？对，帮好重，你知道吗？我知道，可是它切起来没有声音啊，很好啊。注意了，超大哎。没有关系，比较香。这个捞起来一下，就随便的，随便的。 他都忘了，忘记回来。怎么记得？我们买新的，他买。他才帮我们买。啊，该买的就好了啊。大家说不喜欢，如果拿到时候才给我买。是这样，怎么样啊？这样啊？切细的。这样，很小，很薄。也不要说太细啊，你刀子要放得下去。这样。这样。对对对对，小心。这样。小心你的手，对。 啊，这手很细。很细哦，因为菜贵了，就要很细的。现在什么都贵。好吃。好，现在要捞饭嘛，饭要捞。饭很快啊。饭最后对不对？这
这个是要什么？一都要滚一下，比较难。吸油，所以尽量不要那么油。哎，你尝尝看。然后用猪油尝看看怎么样尝。salah salah。哎。太多这个了，一口口好像。热死，太多东西是不是？对，越简单越。哦，这个饭好像很好吃。哦，42 块1斤。这么好的吃。在这全部捞上还有在那边。还有。还有晚上不用煮哈。如果要弄大锅子，嘟嘟嘟大锅子在的，因为这个很快就难。那这样你大概都没有饭哦。什么？饭不够。这样不是稀饭，这是煮汤。稀饭啊，吃饭。煮汤啦，这个煮汤。加什么盐巴？它这个海的东西，为什么要加盐巴？比较干净啊。Nah ini adalah, oh siangku hento. Itu, 为什么颜是这样呢？为什么稀饭颜色是巧克力的颜色？因为它是芋头啊。哦，芋头是这个颜色。姜菜，在花生姜菜。没有。这个好了。好了。加什么味精、胡椒、盐巴有没有？味精好像没加。什么东西？味精。来，像味精。好利息。哇耶！哇，两个汤匙。小小的，我没有像你加的那么多。剪刀起来哟不然太硬了不好吃。Pakai ini ya, cumi-cumi. 啊。晚上要留晚上。不要了啦，我说留给你中午啦。不用。你中午吃什么？我是觉得很多。你好了，不要全部晚上可以，等一下他们回来再丢，比较不会硬，对不对？太多。好了。弄放下去。对呀，冲。来。哎呀，刚才说好甜，现在加味精。3个汤匙，那个弄一弄，太太干净。Dan弄干净bisa.这个放在上面。哥哥啊。如果放上面那个细菌会不会死掉？会的哦。小鱼干弄花生米，那你就可以再去了。好，不要加盐吧？不要，这样而已。小鱼干有熟的。哦。鸡汤有是不是？但是鸡汤不多。对。我们要煮多少洗多少是好的，大家叫我全部。不要讲了。要洗手啊，洗干净一点啊，洗。不要冲后面，不洗完后面。Hari ini mendung banget ya. 12 derajat. Tang tang tang.
太太比较漂亮，太太剪头发比较漂亮。它整个都卷卷的，不是很好看。这样安全帽戴下去的话，它就不会整个就它会拿下来。然后你安全帽拿起来，你就把兔兔诶，你就把兔兔多加价一个啦。哎呦哦，广告机不好意思嗨，吃稀饭。这坑啦，这一坑我来反光。那全台湾只有这个灶，一个好的制造过程，一批制造出来东西品尝吃的，好了，太太，我回家。好，所以我们用的这个还要晒水，拜拜，拜拜。吃饭。Kita pulang ya. Nah hari ini nggak tahu kenapa dingin banget ya. Oh, masya Allah. Kayak perut itu rasanya senep ya, karena dingin. Nah kita ngelihat pasar ya, ini langganan ininya. Keripik-keripik. Semua ada sayuran. Hari ini pasarnya lumayan ramai. 钥匙都可以放了，看你要哪一种。可以弄啊不？耶，两个50。Ini baju ya, baju bekas. Ini tas-tas. Nah, dinginnya masya Allah ya. Aku membuat sambal terasi ya teman-teman, tapi saya tidak membuat video karena aku pakai blender juga. Ya karena memang buru-buru mumpung nyonya aku nggak ada. Zaman dahulu kala ya teman-teman, pas aku goreng sambal terasi kayak gini, pas waktu ada mendiang kakek, beliau tuh bilangnya itu ada bangkai apa, ini makanan kok sebusuk ini tuh makanan apa. Dikiranya itu bangkai teman-teman. Jadi nyonya aku juga pernah, aku nyambel terasi kayak gini, nyonya aku pesen sama saya. Kalau misalkan saya di rumah jangan pernah nyambel terasi, katanya bilang kayak gitu. Jadi aku tuh kalau nyambel terasi itu pas majikan nggak ada. Ini sambal terasiku gampang banget, bumbunya tomat, bawang merah, bawang putih, cabai sebanyak-banyaknya. Terus terasinya 4 bungkus, bumbunya gampang banget, masako atau roiko, garam, micin, gula. Terus aku tambahin gula merah. Gula merah tuh yang enak teman-teman. Kalau saya biasanya nyambel terasi itu saya tambahin sedikit laos. Itu tergantung ke selera masing-masing ya. Saya tuh suka aroma laos. Ini blenderan teman-teman. Tapi aku blendernya nggak yang lembut semua. Ada yang aku sengaja kasarin. Ini sambal terasi ala Yayu. Jadi aku goreng, aku blender, aku tumis lagi biar bisa tahan lama. Ini semateng ya. Nah, warnanya kayak gini. Rasanya ya jelas mantap. Aku pakai api kecil banget, aku matiin. Nah, ini nasinya tuh sama nyonya aku dibawa ke salon bikin bubur. Padahal 5 cangkir. 6, hampir 6 cangkir sama nyonya aku dihabisin. Nah, aku ambil secukupnya ya. Takut aku ya. Bismillah. Ini aku punya telur sisaan kemarin, aku nggak goreng telur. Nah, jadi aku makan original sambal kayak gitu, nggak pakai apa-apa. Mas gini aja. Hari ini aku akan makan sego sambal ya teman-teman. Sego itu adalah nasi, sambal itu adalah sambal. Jadi aku nggak goreng telur, aku juga nggak punya tempe, aku juga nggak punya tahu, jadi seadanya aja. Tapi nggak tahu nanti kalau berubah pikiran ya. Nah, alhamdulillah. Mendung, dingin, waktunya makan. Nah, ini adalah basreng tak iya. Kayaknya pakai basreng nggak cocok ya, sambalnya pedes banget. Basreng juga pedes, nggak cocok. Harusnya lalap timun. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Montrone adalah hari ini cepet sugih.
cepet sugih karena makannya ngirit. Nah, bismillah. Kita makan original sambal dhisik. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Wah, pedasnya Masya Allah. Pedasnya terjun bebas, menerjang ke angkasa. Pedasnya nomor 1, Masya Allah. Pedas, manisnya dari gula merah, asin, roikonya 1,5 bungkus, gurih masih ketambahan micin. Ini gulanya 2 ya, gula pasir sama gula merah. Bismillah. Wah, terasinya kerasa ya, soalnya 4 bungkus. Terus aku tambahin laos. Aku suka dari bau laos ya. Aku kalau punya sambal kayak gini tenang ya teman-teman. Tinggal goreng telur, makan sambal. Kerupuk, makan sambal, wis enak. Tenang. Wah, sukses. Sukses sekali. Ya Allah, pedasnya ya Allah. Seger banget teman-teman. Jadi sambalku tuh kayak fresh banget gitu rasanya. Oily so yummy. Jadi sambal ini bisa ditaruh lama. Karena aku gorengnya lumayan lama ngosengnya. Takut aku. Ya Allah. Oh, dingin banget teman-teman. Masya Allah. Ini tuh jam 5-an ya. Udah wes gelap. Oh, sedingin apapun hari ini, kisaran 16, 17, 18. Tapi angin dingin banget. Tak syukuri alhamdulillah. Karena di kampungku panas banget.
banyak orang yang pengen merasakan dingin ini. Tadi ya tak syukuri, alhamdulillah. Ini masih bisa ku lawan, masih bisa ku nikmati dinginnya. Dingin itu karena kakiku nggak pakai itu panjang, tanganku nggak pakai sarung tangan. Tapi kalau untuk punggung kita panas, punggung kita itu keren, panas ya. Ini belum ini. Nanti kalau 8 derajat itu baru aduh, kayak mau nyerah. Tapi tetap tak syukuri, alhamdulillah. Mungkin berapa tahun lagi nggak akan bisa merasakan musim dingin. Oh, masya Allah, adem nih.要煮什么？6瓶多少？再买6瓶，现在200块。Nah, nyonya aku kalau numis-numis itu pakai olive oil ini ya. Belinya tuh, hei. 莲花钱有这个在特卖哈，什么东西？还有苦茶有那个洗那个。那个不干，我们mainan消费照是sama。第一名那个喽，台湾第一名那个人哪有可能不知道？也喜欢那一个，呆呆。哎，用那一个。没有用其他的. Nah ini nyonya aku yang beli dari Ilan itu. Aku nggak usah kasih lihat teman-teman. Nyonya aku tuh punya banyak banget kayak gini. Berat. Nyonya aku jiwanya tuh suka nimbun teman-teman. Ini kecap asin. Tuku kecap asin tuh rasi loro. Nah, tukunya sak kerdus. Kayak gini. Ini masih ada di dalam sana masih ada sak kerdus. Timbunannya beras rakar-karuan. Beras. Ini bisa ditaruh lama ya, karena dia di vakum. Beras ya. Nah ini brand wajah nih nyonyaku itu ya, sama ini sama. Jadi belinya di satu brand, ini Italian. Nah, beli lagi kopi. Rong kerdus. 如果好吃吃 哎，怕剩，怕生是什么意思？怕坏掉。不会的，你炸起来它不会那么快坏掉。刚才吃完，对啊，花生吃完，吃完了剩。一点点了，没有，晚上要吃。那个干梅都吃完了。对呀、一个留一碗给淑美，淑美她去吃饭了，不在，还没有回来。来，太太打开这个要做什么？我看你是放什么下去呀、结果你是放鸡，不一定，在这鸡比较黑的，这比较黑哈。随便，我也不吃。那个拆一下，外面出来，酱油出来，拆一下，对。要下去卤，你如果下去蒸这样。拿去它要多久？很快，来下去蒸比较快。随便你用卤水要蒸，等一下放比较安全。哎，好吃啊！吃得出来吗？